warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengulaskan kesalahan ejaan dan penggunaan bahasa rajak dalam caption akaun unggulan di platform Threads. Sebelum itu kita mestilah kena tahu dulu apa itu bahasa. Jom kita saksikan. Objektif pertama saya ialah mengenal pasti kesalahan ejaan dan penggunaan bahasa rajak dalam caption akaun unggulan di platform Threads. Objektif kedua saya ialah membincangkan ciri-ciri kesalahan ejaan dan penggunaan bahasa rajak dalam caption akaun unggulan di platform Threads. Objektif ketiga saya ialah menjelaskan kepentingan pembetulan kesalahan ejaan dan penggunaan bahasa rajak dalam caption akaun unggulan di platform Threads. Aisyah Tashakriah Berutu 2023 ada mengatakan bahasa ialah alat komunikasi yang digunakan secara lisan ataupun tulisan. Namun Fariza Hashim 2024 juga ada mengatakan kesalahan ejaan dan bahasa rajak dalam media sosial semakin kerap berlaku akibat kecenderungan pengguna yang menyingkatkan perkataan dan ruang yang terhad. Oleh itu, marilah kita meneliti kesalahan ejaan dan penggunaan bahasa rajak dalam caption akaun unggulan di platform Threads. Data satu menunjukkan kesalahan ejaan perkataan dek yang menunjukkan singkatan bagi adik, iaitu saudara lebih muda ataupun kata panggilan dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Singkatan ini terhasil melalui pengguguran suku kata awal tanpa mengubah makna. Hal ini juga disokong oleh Hishamuddin Isam 2014 yang menyatakan penyingkatan kata ini berlaku dalam komunikasi tidak formal bagi memudahkan sebutan dan mewujudkan keakraban. Bagi penggunaan bahasa rajak pula, penggunaan before dan position menunjukkan percampuran bahasa Inggeris dalam ayat bahasa Melayu. Before bermaksud sebelum, manakala position merujuk kepada kedudukan ataupun jawatan. Berdasarkan konteks ini, before merujuk kepada situasi awal sebelum sesuatu berlaku, manakala position pula merujuk kepada kedudukan fizikal individu di atas motosikal, bukan jawatan. Hal ini selaras dengan Nani dan Marianti 2011 yang menyatakan bahasa rajak ini berlaku melalui percampuran bahasa dalam komunikasi santai disebabkan oleh faktor sosial, psikologi dan tujuan komunikasi. Data 2 menunjukkan kesalahan ejaan tak apalah hasil daripada pemediakan frasa tak apalah dalam bahasa Melayu standard yang bermaksud tidak menjadi masalah dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Perkataan tak ialah singkatan bagi ternafi tidak dan perlu ditulis berasingan mengikut tata bahasa. Menurut Nisafiah Karim pula, perkataan apalah berasal daripada kata dasar apa dengan partikel lah yang berfungsi untuk menegaskan ataupun melembutkan sesuatu ujaran. Data 2 menunjukkan penggunaan bahasa rajak perkataan emergency daripada kata pinjaman bahasa Inggeris yang bermaksud keadaan kecemasan dan husnuzon kata pinjaman bahasa Arab yang merujuk kepada sikap berprasangka baik yang mencerminkan unsur nilai moral baik dalam komunikasi. Menurut Travis Daly 2022, code switching berlaku apabila penutur menggunakan lebih daripada satu bahasa dalam satu ujaran untuk menyesuaikan makna dan konteks. Data 3 menunjukkan perkataan amboi yang merupakan kesalahan ejaan bagi kata seru amboi yang digunakan untuk menyatakan rasa hairan ataupun mengusik dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim juga ada mengatakan kata seru ini berfungsi untuk melahirkan emosi dan menunjukkan intonasi dalam ayat seruan. Hal ini selaras dengan pandangan Z Kuali Melai 2020 yang menyatakan kesalahan amboi berlaku akibat penambahan huruf vokal I yang tidak menepati ejaan standard dan diklasifikasikan sebagai kesalahan ortografi. Selain itu, penggunaan bahasa rajak bagi perkataan she menunjukkan percampuran bahasa Inggeris dalam ayat bahasa Melayu standard. Dan Emily Kinner 2023 ada mengatakan she ialah kata ganti nama orang ketiga yang merujuk kepada perempuan, iaitu dia atau beliau. Hal ini menunjukkan berlakunya kod missing, iaitu penggunaan lebih daripada satu bahasa dalam satu ujaran walaupun terdapat padanan yang sama dengan ayat bahasa Melayu. Data 4 menunjukkan perkataan aduh merupakan bentuk tidak baku bagi kata seru aduh. Ini melibatkan pemanjangan huruf yang tidak mengikut ejaan standard. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan aduh digunakan untuk menyatakan rasa sakit, hairan atau keluhan tanpa berlakunya pemanjangan huruf. Berdasarkan data ini, pemanjangan konsonan H tidak mengubah makna leksikal dalam perkataan aduh. Sebaliknya, berfungsi sebagai penegasan emosi yang selari dengan pandangan Herlita Sari BRP 2025 yang menyatakan bahawa pemanjangan kata digunakan untuk meniru intonasi dan menzahirkan emosi yang lebih kuat. Frasa pisang member dalam data ini menunjukkan penggunaan bahasa rajak. Perkataan pisang merupakan selangar yang menyimpan daripada bentuk standard yang merujuk kepada rasa bosan atau tidak selesa. Manakala member pula ialah kata pinjaman bahasa Inggeris yang bermaksud rakan. Dalam data ini menunjukkan frasa ini menggambarkan kegagalan seorang individu dalam permainan bowling sehingga menimbulkan unsur humor dan rasa malu. Ini selaras dengan Samsira 2025 yang menyatakan bahawa pencampuran kod bukanlah sekadar strategi komunikasi semata-mata, malah mencerminkan identiti golongan muda dalam ruang digital.
Data 5 menunjukkan kesalahan ejaan semua akibat penambahan huruf A secara berlebihan, iaitu pergandaan huruf yang tidak standard. Menurut Ifan Zamborano dan Didik Himawan 2025 menyatakan, semua ni ialah kata bilangan tak tentu yang merujuk kepada jumlah yang tidak spesifik dan membentuk satu kesatuan yang banyak. Kesalahan ini juga berfungsi sebagai penegasan ekspresif dalam komunikasi untuk menarik perhatian pengguna. Selain itu, perubahan partikel lah menjadi la menunjukkan pemendekan kata melalui pengguguran suku kata yang menjadi trend dalam komunikasi digital. Kesalahan ejaan ini juga sama seperti data 1 yang menunjukkan partikel lah yang berfungsi sebagai kata penegas yang memberikan penekanan atau melembutkan nada dalam suatu ujaran seperti yang dinyatakan oleh Nik Safiah Karim. Seterusnya ialah penggunaan supportif dalam data 5 menunjukkan penggunaan bas rojak bagi kata adjektif yang bermaksud sokongan, iaitu perbuatan menunjukkan persetujuan serta memberi perangsang dengan atau tanpa bantuan dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Hal ini selaras dengan Samsida 2025 yang menyatakan kod missing ini berlaku sebagai strategi komunikasi yang mencerminkan identiti golongan muda. Frasa supportiflah semua menggambarkan sekumpulan individu yang positif menghadiri acara bersama dalam suasana ceria dengan pakaian tradisional. Seterusnya ialah kepentingan kesalahan perlu diperbetulkan. Yang pertama, untuk mengelakkan kekeliruan makna dan memastikan kefahaman pembaca. Menurut Nur Khairunisha Amani Muhammad Faizal di 2022 menyatakan, ketidaktepatan ejaan, pemilihan kata dan ayat yang tidak mengikut tata bahasa Melayu boleh mengganggu interpretasi makna serta menimbulkan ambiguiti. Contohnya, perkataan tak pelah bukan sahaja melibatkan kesalahan ejaan, malah mengaburkan nada dan maksud literal. Kepentingan yang kedua adalah untuk mengelakkan penularan bentuk bahasa yang menyimpang. Media sosial ini menyebarkan bahasa dengan pantas sehingga membentuk bahasa tidak standard yang mudah diterima sebagai norma. Menurut Hidayah Syafi'i 2019 yang menyatakan, bahasa rojak ini muncul akibat kepelbagaian latar belakang pengguna yang bebas berbahasa. Jika tidak diperbetulkan, bentuk ini boleh tersebar dan mempengaruhi golongan muda sehingga mereka menganggap bahasa itu ialah bahasa yang betul. Kepentingan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kredibiliti dan imej profesional dalam media. Penggunaan bahasa yang tepat dapat mencerminkan profesionalisme dan meningkatkan kredibiliti media. Manakala kesalahan caption boleh menjejaskan kefahaman. Norma Mustafa 2010 ada mengatakan, kredibiliti ini bergantung pada ketepatan dan kejelasan maklumat. Walaupun bahasa rojak digunakan untuk gaya santai, namun dalam kajian Nurul Iman Bukhari 2005 menyatakan kurang sesuai digunakan dalam media profesional kerana boleh menjejaskan imej organisasi. Kesimpulannya, kesalahan ejaan dan bahasa rojak dalam caption bulan ini mencerminkan komunikasi digital yang santai dan ekspresif. Namun, boleh menjejaskan kefahaman, menyebarkan bahasa tidak standard dan menurunkan kredibiliti dalam media. Oleh itu, pembetulan bahasa ini penting untuk memastikan kejelasan makna serta mengekalkan norma dan imej profesional.